kembali kita di channel Grind Time 20. Dan video kali ini bukan Q&A ko apa. Ini aja cerita story yang aku nak bincang dengan korang. So antara korang semua yang subscribe ke saya dan like video saya, yang tengok video saya juga berterima kasih kepada semua orang yang tengok semua video saya juga. Dan hari ni saya akan cerita korang benda macam sebenar. Sebab ada seorang lagi kembar saya itu, kalau orang yang kat situ yang tengok video ni yang tahu, iaitu nama dia Grind Time. So saya akan cerita apa perbezaan antara saya dan Grind Time. Disclaimer, ini bukan cerita benar ini hanya cerita reka-reka. Jangan anggap benar. Okay, so first kali, perbezaan antara kita orang berdua adalah yang paling licik. Saya agak pendiam dan kurang ceria nak bercakap, manakala Grind Time adalah seorang yang ceria dan bahagia, tapi cuma dia ada sifat jahat je sikit. Dan kita orang punya beza ada kuasa juga, kita orang punya skill lah. Macam saya ada skill untuk guna pedang dan slash pakai pedang. Mana part tu? Yep. So saya Grind Time ada kuasa skill untuk penumbuk di semua. Dan sejak dari itu saya dengan Time ada spesies kita sendiri. So yang kedua, macam mana saya dengan Grind Time dicipta mengikut story yang reka-reka, bukan benar. So saya Grind Time 20, saya dicipta oleh sebuah klon. Sebenarnya saya adalah klon daripada Grind Time, manakala Grind Time adalah seorang jin yang buat daripada seorang devil. Saya tak boleh cakap lah dalam bahasa Melayu, tapi saya boleh panggil macam devil. So nak jadikan cerita, Grind Time seorang devil ni, dia tengah explore semua tempat dan dia jumpa satu mangsa yang manusia biasa lah. Sejak dari itu dia ambil kawal dengan manusia tu. Macam contohlah bisik-bisik nak buat jahat. Tapi manusia tu dia nak jumpa seorang profesor. Saya tak tahu apa nama profesor tu, tapi yang saya tahu dia jumpa profesor tu je. So profesor ni dia adalah seorang yang pandai dengan uji kaji makmal. Dia sanggup tukarkan orang tu, memberikan dia kuasa. Tetapi dia ada buat kesilapan. Sejak dari tu, masa dia nak masukkan dalam tube, ada seorang lagi makhluk yang dia tak perasan, dan iaitu devil tadi. Devil tu dia masuk dalam tube tu sama seperti pada makhluk-makhluk lain. Tetapi ini kali pertama ada seorang devil masuk ke dalam tube dengan orang lain. Dan kali itulah dia pernah terkena sebagai manusia. Dan kejadian tu menjadikan dia sebagai orang yang jahat, tapi langsung berceria. Sebab masa dia orang yang normal, dia agak berceria. Dan dia panggilkan dia sendiri dia Grind Time. So dia ni agak seorang yang beramai ceria, tapi cuma ada backside dia lah. Nanti kita akan pergi ke part 3. Okay, dan kembali pula kepada cerita saya pula, macam mana saya dicipta. So sejak dari itu, Grind Time telah buat niat-niat yang jahat sangat. Dia terlalu jahat sampai profesor terpaksa kena buat lagi satu Grind Time. Tetapi kali ni dia tak nak macam buat Grind Time 2.0. Dia namakan saya Grind Time 20. Dan saya dicipta untuk menghalang Grind Time yang sebenar daripada hancurkan planet
ataupun dunia Brook Haven atau Avatar lain. And exactly like saya ni orang yang baik hati, tapi cuma saya ni tak banyak cakap lah. Dan kebanyakannya saya ni kurang menolong orang. Dan bila kejadian saya tu menjadi orang yang baik, saya diberi senjata untuk hapuskan grind time, Profesor buat keputusan untuk gabungkan kita orang berdua menjadi satu. Masa tu saya tak ingat apa-apa selepas kita berdua digabungkan. Tapi Profesor mengingatkan saya balik, dan jadi grind time sekarang ni ada di dalam roh aku. Bukan nak cakap macam dia dalam badan aku lah, cuma nak cakap dia ada dalam roh aku. So berapa kali saja bila macam contohlah waktu Raya Ramadan ke, atau waktu-waktu yang saya bosan ke dan bahaya ke, atau ada masalah, grind time akan ambil kawal, dan dia tak ambil kawal saya punya badan dan ganti saya sebagai orang yang baru. Tapi cuma dia agak berhemah sikit untuk menjadi orang yang baik. Dan bila waktu Ramadan sekarang ni, macam dah sekarang dah bulan Ramadan, rasanya dah Ramadan keempat kot, tak silap saya lah, ataupun kelima, 6. Dan sekarang ni grind time, iaitu yang satu jinjah syaitan, devil tu, dia telah diikat. Dan sekarang ni dia tak boleh ambil usuban saya selagi dia masih diikat lah ya. Dan akhir sekali part ketiga, beza yang paling lagi beza antara saya dengan grind time ada banyak. So saya akan cakap benda tu cepat-cepat. First kali pasal grind time. Grind time sebenarnya adalah orang yang ceria, penakut, suka main game lawan-lawan. Dia ada tanduk dan dia ada emosi yang paling ceria, dan voice dia agak high. Untuk saya pula, saya pakai topi. Saya pendiam, saya tak banyak cakap lah. Lepas tu saya orang baik, dan saya suara yang paling low, dan saya beremosi, pendiam, tak ada rasa ceria ke apa. So itu je lah perbezaan antara saya dengan time. Harap korang faham lah dan agak setuju dengan perfahaman saya ni, orang-orang yang kat luar situ yang tengok video saya. Dan saya harap grind time nanti akan kembali lagi lah lepas Ramadan ni. Saya mungkin tak nak berharap macam tu, sebab kita orang berdua benci sama sendiri. So terima kasih lah tengok video ni guys. Harap korang suka, dan saya rasa dia akan kembali lagi untuk portal dan misi dia. Saya tak tahu. So itu sajalah. Terima kasih semua tengok video ini. Tapi jangan lupa like, subscribe dan share video ni kalau korang suka ya. Itu selalu kata-kata grind time yang dia suka aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari bulan Ramadan dan selamat puasa.